Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba, insyaAllah kita sambung pada muka surat 39. 9 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekh. Ada? Ya? Pondok. Gana? Tak ada rumah. Pokok apa? Kita awak tak apa, nak pergi selalu tak apa. 3,5 okey baik. Tak apa, boleh. Okey 3,5 insya-Allah. Ya. Muka surat 39 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wadif muwafiqan setelah wadif muwafiqan li sunnatin adan wa man li saktatin tizaruhu hasal. Maka kata syarihnya telah menyebut nazim pada bait ini dua masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Boleh kita ketinggalan pada email 3 rukun. Dia panggil sebab ada ta'zur keuzuran. Pertamanya iaitu orang yang muwafiq. Orang muwafiq meninggalkan Fatihah sebab ia membimbangkan doa iftitah. Membimbang ini bersibuk. Jadi orang muwafiq ni orang yang mana sempat berdiri dia tu pada membaca ke qadar baca Fatihah pertengahan. Dia nazri muwafiq. Muwafiq orang yang sempat qadar baca Fatihah semasa berdiri bersama imam. Tanda tak? Tak ingat nazri ke tak tanda? Cuba ya, tak percaya. Boleh li, tanda tak? Muwafiq orang yang mendapat qadar baca Fatihah ketika berdirinya bersama imam. Tak kira dia tu sempat habis tak habis, yang pentingnya dia ada masa yang sepatutnya untuk habis, walaupun dia tak habis ke. Sebab tu dia ada masalah muwafiq dimaaf ketinggalan. Kalau semua muwafiq tu kita kata orang yang sempat menghabiskan baca Fatihah ketika berdiri sama imam, tak betul. Betul tak? Tak betul kalau kita kata muwafiq ni orang yang sempat membaca Fatihah. Bukan sempat membaca Fatihah, orang yang sempat mendapat qadar baca Fatihah. Dia sempat habis ke, dia tak sempat habis ke, dia tu dipanggil muwafiq. Dipanggil ke dia muwafiq. Ni ada orang tak ya kata orang sempat baca Fatihah. Beza deh. Sempat menghabiskan baca Fatihah dengan sempat masa pada menghabiskan Fatihah itu dua benda yang jauh. Dan kalau kita kata muwafiq tu orang yang sempat menghabis baca Fatihah, maksudnya tak ada lah masalah dimaaf ketinggalan ni kalau semua muwafiq tu sempat habis baca. Betul tak? Baik. Mana?
orang yang muafiq meninggalkan Fatihah sebab ia membimbangkan doa iftitah. Membimbang ni dia bersibuk. Tu imam Zaning tu masuk awal lagi, dia masuk lewat. Kalau dia terus baca Fatihah, dia sempatlah dengan tu imam habis Fatihah. Tapi dia ni nak baca doa iftitah juga dulu. Jadi bila imam rokok, dia tak sempat habis Fatihah. Itu dia panggil golongan ni dimaaf ketinggalan daripada imam. Dia kena habiskan baca Fatihah dia tu juga. Maka rokok imamnya, imam dia pun rokok dahulu daripada bahawa dapat ia seorang tu mentamamkan membaca Fatihahnya. Sebelum dia sempat pada mentamamkan membaca Fatihah, maka rokok imamnya dahulu daripada bahawa dapat ia muafiq ni. Mentamam, apa mentamam? Mensempurna. Sebelum daripada dia sempat mensempurnakan membaca Fatihahnya, imam dia pun rokok. Sama ada ia muafiq tu dibacanya atau belum lagi dibacanya Fatihah. Tak kira lah. Imam tu rokok, muafiq tu dah baca sikit dah ke ataupun belum baca langsung, mesti dia kena rokok bersama dengan imam. Apa pulanya? Tak kira lah dia tu ada sempat baca sedikit ke, tak sempat baca langsung ke Fatihah, maka dia tu dikirakan muafiq yang wajib menghabiskan Fatihah. Apa boleh suruh rokoknya kalau wajib Fatihah dulu? Tak faham? Awak mari masuk dengan Tok Imam semayat dah. Kalau awak terus baca Fatihah, sempat habis. Tapi tidak, awak duduk baca doa iftitah dulu. Lepas tu awak nak baca Fatihah, imam pun rokok. Sekarang macam mana? Wajib awak membaca Fatihah. Tak boleh rokok. Kenapa? Kerana kalau kira awak dengan Tok Imam masa berdiri itu sempat membaca Fatihah. Tetapi kerana awak baca doa iftitah dulu, jadi tak sempat. Kenapa? Jadi sekarang kena rokok ke kena baca Fatihah? Kena baca Fatihah. Walaupun belum sempat baca imam rokok, wajib kena baca Fatihah sampai habis. Ataupun kita baca dah sedikit, arti kata tu wajib mentamamkan membaca Fatihahnya. Sama ada ia musalli saat ni, dibacanya Fatihah, maksudnya ia sempat baca sikit, atau belum lagi dibacanya Fatihah, maksudnya ia tak sempat baca langsung pun lagi Fatihah, dia kena tetap membaca Fatihah sampai habis. Sebab apa? Sebab dia tu muafiq. Dia muafiq. Who are you? I'm muafiq. Boleh. Awak tu muafiq. If you muafiq, you must be tamam your Fatihah. Tamam. Awak kena sempurna kepada awak. Beda bagri. Tak nak suruh bahasa ke apa? Ya. Wasyuwum. Bahasa ke apa? Maka diuzurkan dia seorang ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Tak apalah, ketinggalan pun. Faham? Kenapa? Karena dia ni muafiq yang dimaaf ketinggalan. Nampak? Bapa dia ketinggalannya? Betul? Sebab dia mari lewat, lepas tu dia duk baca doa iftitah. Nampak? Sepatutnya kalau ia mari lewat, dia dah baca Fatihah.
Kalau tak baca doa iftitah. Mana dua kita? Tiga. Tiga sakit. Molek pondok kita ni tepi klinik dah. Mudah sikit. Maka sebut oleh nazim orang muwafiq supaya keluar orang yang masbuk yang membimbangkan membaca yang sunat meninggalkan Fatihah. Orang masbuk tak termasuk, maka adalah baginya, bagi masbuk dianya lewat, pasti dia tinggal baca Fatihah, dia pergi baca doa iftitah. Kalau dia baca Fatihah sekalipun, dia memang tak sempat nak habiskan. Bila dia tu tak mendapat masa untuk menghabiskan Fatihah, dia panggil masbuk. Tapi sepatutnya walaupun dia tu masbuk, dia sepatutnya kena terus baca Fatihah. Tapi dia tak terus baca Fatihah. Dia pergi juga baca doa iftitah dulu sikit. Bila tak imam rokok, masbuk, apa hukum dia? Kena terus rokok. Tapi masalah sekarang, dia kena baca juga daripada ayat Fatihah qadar yang sepatutnya dia sempat baca. Nampak tak? Hak masa dia berdiri tu, dia duk sibuk baca doa iftitah tadi. Katakanlah sepatutnya sebelum imam rokok tu dia sempat baca 2-3 ayat. Maka dia kena baca juga 2-3 ayat sebelum dia rokok. Rokok dikira kalau dia sempat tamat nino dengan imam dari rokok. Nanti akan bercara ni masbuk insya-Allah. Bipeh muwafiq tu. Keduanya, orang yang muwafiq itu sebab menanti akan saktah imamnya. Apa dia saktah? Diam. Jadi dia tak terus baca Fatihah. Kenapa? Kerana afdal pun kita tunggu imam habis Fatihah baru kita baca. Sebab menuntut bagi sunat, ia muwafiq tu membaca kemudian daripada Fatihah imamnya. Tiba-tiba, ni benda yang dia tak sangka-sangka. Macam sakit tadilah, tak sangka-sangka nak jadi sakit. Tiba-tiba tiada berdiri bagi saktah itu. Imam tu lepas daripada dia sudah Fatihah, tak imam tak berdiri pun. Hanya selesai Fatihahnya siapa? Imam. Muwafiq tak ada baca lagi ni. Tahu tak? Muwafiq tunggu imam saktah dulu. Tiba-tiba tiada berdiri imam tadi bagi saktah itu, hanya selesai Fatihahnya imam lalu rukuk atau jadi imam pun tu rukuk. Macam mana? Tak sempat dah lah nak baca Fatihah. Maka pada waktu ni dia tetap kena pergi baca Fatihah juga. Boleh? Atau dibaca nyonya imam surahnya amat pendek. Katalah imam lepas pada baca Fatihah, ya takbir Allahu Akbar, kita pun tunggu dia baca waladhdallin amin, kita pun nak baca Fatihah. Tiba-tiba imam baca pendek cepat. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal Allahu Akbar. Sudah. Sempat ada habis Fatihah? Tak. Jadi walaupun tak sempat, kita kena habiskan juga. Dan dimaaf ketinggalan kerana apa? Kerana kita ini termasuk daripada muwafiq yang dimaafkan ketinggalan. Boleh faham? Gitu. Tiba-tiba dia ada berdiri, tiada sempat ia membaca Fatihah. Ia siapa? Ia makmum. Tiada sempat ia makmum membaca Fatihah atau mentamamkan dia Fatihah. Apa mentamam? Mensempurna. Jadi mungkin sempat tapi tak sempat nak mensempurna. Sekali pun tak sempat nak mensempurna, dia kena sempurna ke juga. Mana sempurna? Sabar ke sabar?
Mana sempurna? Sabar. Maka diuzurkan ketinggalan 3 rukuk itu. Tak apalah. Mana 3 rukuk? Rokok 1, sujud pertama 2, sujud kedua 3. Atau 3 rukuk. Maka 5 surah ini, 5 surah maksudnya hok dulu dengan hok sekarang lah. Diuzur bagi orang muafik ketinggalan 3 rukun itu akak adalah pada 5 surah ini tiada khilaf antara segala ulama mutaakhirin. Ulama mana? Ulama yang kemudian pada Rafi'i dan Nawawi. 5 masalah, 3 dulu yang sebut dah. Nih, man fi qira'atin li ajzihi, apa ni? Mereka yang pada bacaan dia lambat. Memang lambat tabiat dia dah. Apa? Jadi nak baca Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah. Jadi orang lain sempat habis Fatihah, dia tak sempat. Man fi qira'atin li ajzihi, bati lambat, betak. Ya tak tu? Ngaji tak faham. Oh betak mu ni. Betak ni lambat lah. Cuma bunyi kasar sikit lah. Alah, awak ni mengaji lambat lah, nak boleh faham. Oh sorry ustaz, mu ni mengaji betak lah. Oh ustaz kecil kasar. Ya bukan lambat betak kau gapo, malah ya. Ya nak lambat asal mana kalau dia rajin boleh. Au syakka hal qara wa man laha nasi. 2 tu. Au syakka hal qara, ataupun dia syak dia tu baca dekat lagi Fatihah. Imam rokok ni dengan malak imam rokok, tiba-tiba dia pun syak, aku baca dak lagi Fatihah. Apa perlu buat mah? Dia kena pergi baca Fatihah dan tak mengapa ketinggalan daripada imam. Wa man laha nasi, dia orang yang terlupa terus baca nasi ini. Lupa. Nih, masa duduk dengan imam tu dia terlupa. Imam rokok baru tengok, tak baca lagi lah Fatihah. Wajib kena habiskan Fatihah. Itu 3. Man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakka hal qara wa man laha nasi wadif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin tizaruhu hasal. Wadif muwafiqan li sunnatin adal. Maka orang kedua ni orang yang muwafiq, yang mana meninggal Fatihah sebab nak tunggu. Wadif yang ketinggalan pada nak baca Fatihah sebab nak nak mengikut akal sunnah. Tunggu tu. Waman lisaktatin tizaruhu hasal. Dah keduanya orang yang berhenti bagi nak menantikan imam. Tiba-tiba imam dia terus rokok. Tak imam kena nembok lepas pada tu. Apa lepas pada Fatihah tu rokoknya ambil sama nombok. Biasa. Tak boleh lah kita menyusah kat orang. Dia kata dah lah aku tengok masalah. Pula buat buah nak. Habis itu 5 masalah dah. Kemudian kata nazim, manama tidur. Manama fi tasyahudin aw ikhtalaf alaihi takbirul imami man dabaq. Tak ada semaya pun tidur, tak ada arah lah. Nak jadi wali kok mana? Orang kata jadi wali ni kena kurang tidur, kena kurang makan, kena kurang main, kena kurang hanum. Ya we banyak hak benar suruh kurang ya banyak. Memang tak jadi wali lah.
Manama kata syarihnya, inilah masuk Nazim radhiyallahu anhu pada menyebut masalah yang khilaf padanya. Ini ada khilaf. 5 tadi sepakat ulama. Lambat, syok, lupa, lepas tu tunggu untuk email. Nak ikut sunnah ni. Lepas tu duduk sibuk baca doa iftitah. Tu sepakat ulama dia tu muafiq yang dimaaf ketinggalan. Ni khilaf ulama. Pertamanya seorang yang sembahyang ia serta imamnya ketidurannya di dalam tasyahud awal, nama fi tasyahudin. Tasyahud ni tasyahud awal lah. Dia tidur pada tasyahud awal padahal tetap dua punggungnya kepada tempat duduknya. Batal tak wuduk? Tak batal lah sebab pakai punggung duduk kapak di bumi. Jadi duduk tahiyat awal tu tak batal wuduk. Duduk tu ia tak membatalkan wuduk. Walaupun dalam sembahyang, maka kalau wuduk tak batal, sembahyang pun tak batal. Maka tiada jaga daripada tidurnya tak sedar, melainkan adalah imamnya sudah turun rokok atau jaga pada akhir qiyamnya. Masuk hadis sebenarnya? Panas tak sihat. Melainkan adalah imamnya sudah turun rokok. Imam rokok dah atau jaga pada akhir qiyamnya, ataupun dia tu sedar tu imam dah akhir dah qiyam. Maksudnya hampir pada rokok dah. Maka pada waktu ni dia tadi tu kalau naik dia lagi ke tak nak baca Fatihah? Tak sempat dah. Maka kerana tu kata setengah tak wajib dia tu membaca Fatihah, maksudnya dia tu masbuk. Tapi kata setengah wajib juga baca Fatihah. Kenapa? Kerana dia tu dikira muafiq pada kira-kira. Pada kira-kira dia tu dikira muafiq. Macam mana? Kalau dia tidak tertidur, dia terus bangun, dia sempat tak baca Fatihah? Kalau dia tak tidur, dia terus bangun, sempat tak baca Fatihah? Tak anggap apa pula ni. Tak nampak masalah. Dia tidur tahiyat awal. Tu imam dah bangun rakaat ketiga. Tu imam nak rokok dah, barulah dia tersedar. Nampak? Jadi kalau katalah dia tidak tertidur di tahiyat awal, masa tu imam bangun tu, dia terus bangun, sempat tak baca Fatihah? Sempat. Dia panggil sempat pada kira-kira. Maka kata setengah ulama dia tu dikira muafiq juga. Muafiq yang macam mana? Dimaaf ketinggalan. Boleh? Kata setengah dikira masbuk, kata setengah muafiq. Nampak dah? Itu. Maka tiada jaga daripada tidurnya, melainkan adalah imamnya sudah turun rokok atau jaga pada akhir qiyamnya. Keduanya orang yang muqtadi, yakni makmum, mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam, maka sengkanya makmum takbir bagi duduk tasyahud awal atau muqtadi. Manama fi tasyahudin, satu, au ikhtalat alaihi takbirul imam, dia salah faham dengan takbir imam. Imam duk sujud rakaat kedua. Bila bangun dia ada tahiyat awal. Jadi imam pun takbir untuk bangun. Jadi makmum yang tak nampak tu imam, makmum macam muslimat tu, dia tak nampak tak imam, dia ingat tak imam tu bangun untuk apa? Tahiyat. Tiba-tiba tak imam tak duduk tahiyat, dia tu bangun untuk qiyam. Makmum waktu tu duduk tahiyat awal. Apa? Gitu. Ni pun sama. Tak imam baca Fatihah dah, makmum tak baca lagi lah. Maka duduk ia makmum bagi tasyahud, kemudian maka takbir imamnya bagi rokok, menyengka makmum ni. Mungkin tak nampak tak imam kan? Maka menyengka makmum takbir imam itu bagi qiyamnya untuk naik rakaat yang
3 daripada tasyahud awal. Kemudian ia makmum pun ketahui bahawa takbir imam itu bagi rokok rupa-rupanya. Maka adalah pada 2 surah ini, 2 gambaran masalah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, Syihabur Ramli. Kata Syekh Ramli, ia makmum ni daripada orang yang muafiq juga. Dia kata muafiq. Kenapa? Sebab kalau dia tak salah faham, dia terus bangun. Bila tak imam bangun, dia kena bangun. Dia terus baca Fatihah. Sempat tak? Sempat. Tapi kalau dia duduk, dia salah faham, maka tak sempat. Sama juga dengan tidur. Lepas tu satu laginya, masalah orang yang terlupa dia menjadi makmum orang. Dalam kitab domain ni. Lupa dia tu makmum orang. Tak imam nak rokok baru teringatlah aku ni makmum. Sama juga situasi ni. Dia pun terus bangun. Dia duduk sujud. Dia terlupa dia makmum orang. Tak imam bangun dah. Dia duduk sujud lagi. Imam tu baca Fatihah lama dah nak rokok. Dia baru teringat dia ni makmum orang. Sama juga. Dia tu khilaf ulama. Muafiq atau masbuk. Kalau muafiq maksudnya dia kena habis Fatihah. Kalau masbuk maksudnya dia terus berdiri dan terus rokok. Kena ingat ni masalah orang puan ni. Ingat faham tak apa? Orang puan tu kali salah faham. Ada khilaf ulama. Tak apalah, ada kata kena habis, ada kata terus rokok. Kata Syekh Ramli, ia daripada orang muafiq juga. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun, kata Syekh Ramli. Bapa muafiq? Sebab kalau tak berlaku ketiduran, tak berlaku salah faham, dia sempat untuk menghabiskan Fatihah. Tapi kerana berlaku tadi, dia tak sempat. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar adalah masalah ini dihubung ke orang masbuk. Ibnu Hajar kata tak, masbuk ni, maka tiada lazim akan dia tak wajib habis Fatihah, tetapi dibacanya barang yang dapat juga. Mana sempat ya dia baca daripada Fatihahnya, maka wajib diikut akan imamnya seperti orang masbuk juga. Jika dapat rokok serta tamakninahnya, kalau ada sempat rokok tamakninah, sebelum lagi angkat imam daripada rokoknya, didapatlah rokaatnya. Dia kira masbuk. Dan jika tiada, dia tak sempat tamakninah rokok bersama imam, tiada dapat rokaatnya seperti yang lagi akan datang bicaraannya. Itu masalah masbuk, nanti akan kita bahas ni. Kemudian jadi tandalah masalah terlupa jadi makmum, tak sebut sini. Dalam kitab pedoman ada sebut masalah terlupa jadi makmum. Sama khilaf ulama. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya, dengan katanya kadzalladzi yukmilu tasyahhuda ba'da imamin qama anhu qasida. Begitu juga masalah orang yang menyempurnakan bagi tasyahud dia. Situlah Allahu a'lam. Ni panggil budak Yasin dengan apa? Islam. Ni panggil mana? Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.